Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Hifzan bin Fahmi Faizal. Dan saya Muhammad Faisal Akram bin Ambuasa. Saya Muhammad Arif Razin bin Muhammad Rushdan. Hari ini kami akan Zin, hari ini video ni tahu apa Tak tahu lah. Apa Faiz? Jadi halo teman-teman, dalam video kali ini kami akan menyampaikan tentang perkara makruh dan sunnah ketika bulan Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Jadi, elakkanlah diri daripada melakukan perkara makruh ketika berpuasa. Nanti kurang pahala. Ini kurang baik. Menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan tiba. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Jadi, kita mestilah mengamalkan perkara-perkara sunnah ketika berpuasa. Baru pahala banyak. Ini baru baik. Oleh itu, jelaslah bahawa puasa yang sempurna bukan sahaja menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Betul, tetapi juga berusaha untuk mengamalkan perkara sunat ketika berpuasa dan menjauhi perkara yang makruh. Semoga amal kita pada bulan puasa ini diterima Allah. Selamat berpuasa semua. Alhamdulillah.